A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw adlima aw uzlam aw ajala jahla alai. Allahumma akrimna bi nuril faham wa akhrijna min dhulumatil waham wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sebelum kita masuk pada rukun yang ketiga dan seterusnya, kita nak tengok balik dulu dekat ibarat semalam dalam rukun yang kedua tu, dekat illa khutbatal jumu'ah inda Ramli khilafan li Ibni Hajarin. Okey. Dia daripada atas tu lah kan. Thumma inna wastibahata fardhis salah istabaha bitayammumi fardhas salah wa naflaha wa ghairaha min massi mushafin wa nahwihi. Aw istibahata salati aw at-tawafi aw salatil janazati istabaha bihi ma ada fardhis salatil aini illa khutbatal jumu'ah inda Ramli khilafan li Ibni Hajarin. Okey. Jadi semalam kita tak terang lagi kan illa khutbatal jumu'ah tu. Okey. Jadi ingat balik martabat niat tayamum. Martabat niat tayamum ada 3. Okey. Martabat yang pertama, dia niat dengan tayamum dia tu untuk mengharuskan solat fardu, atau dia niat mengharuskan tawaf fardu, atau mengharuskan solat nazar atau tawaf nazar. Okey. Lepas tu, dan yang kelima khutbah Jumaat. Jadi kat khutbah Jumaat ni anda sebut semalam, di sini ada khilaf. Ada khilaf di antara Ibnu Hajar dan juga Imam Ramli. Okey. Jadi khutbah Jumaat duduk dalam martabat pertama ini di sisi Imam Ramli. Okay, ini di sisi Imam Ramli. Jadi siapa yang niat untuk mengharuskan siapa yang niat dengan tayamum dia tu untuk mengharuskan khutbah Jumaat kan, jadi dia boleh, orang kata apa, martabat atau niat dia tu duduk di martabat yang pertama. Katalah dia niat untuk khutbah Jumaat, tapi ada orang lain naik khutbah. Jadi niat dia tu, tayamum dia tu dia boleh gunakan untuk solat Jumaat. Okey, boleh faham Berbeza dengan Imam Ibnu Hajar yang dia tak berpandangan khutbah Jumaat ni duduk dalam martabat yang pertama. Faham tak? Dia duduk martabat sunat. Faham tak? Jadi kalau dia niat dengan tayamum dia tu untuk mengharuskan khutbah Jumaat, dia tak boleh guna tayamum dia tu untuk solat fardu. Okey, untuk tawaf fardu, untuk solat nazar, untuk tawaf nazar. Boleh faham? Dan dia tak boleh gunalah untuk solat Jumaat tu. Kan, dia asalnya dia tayamum tu, nawaitu tayammuma listibahati khutbatil jumu'ah. Sahaja aku tayamum untuk mengharuskan khutbah Jumaat. Faham? Untuk mengharuskan khutbah Jumaat. Tengok ada orang naik. Kan, orang tu ingat hari dia. Jadi ada 2 lah untuk khutibnya. Jadi tak apalah. Jadi sekarang dengan tayamum dia tu, boleh tak digunakan untuk solat Jumaat? Faham kan? Masalah dia kan? Boleh tak dengan tayamum dia tadi, hak dia niat untuk khutbah Jumaat tu, boleh tak digunakan untuk solat Jumaat? Jadi di sinilah akan berlaku khilaf lah di antara Ibnu Hajar dan juga Ramli. Di sisi Imam Ramli boleh. Faham? Di sisi Imam Ramli boleh, sebab dia duduk martabat yang pertama. Di sisi Imam Ibnu Hajar tak boleh. Dia tak boleh guna tayamum tadi tu, dia niat untuk khutbah Jumaat tu, dia tak boleh guna untuk solat Jumaat. Tayamum lain lah. Boleh faham Jadi sebab itulah dalam syarah tu,
Dia kata awistibahata solah. Yang ni sekiranya dia niat mengharuskan solat, ataupun dia niat mengharuskan tawaf, mengharuskan tawaf. Au solatil janazah, ataupun dia niat mengharuskan solat jenazah. Jadi apa yang dia boleh lakukan dengan tayamum ni? Istabaha bihi ma ada fardis solatil aini. Jadi harus dengan tayamum tu apa yang selain fardu solat. Apa selain daripada solat-solat fardu lah, sama ada solat maktubah ataupun manzurah. Kecuali khutbah Jumaat di sisi Imam Romli. Illa khutbatal Jumaah inda Romli. Jadi kecuali khutbah Jumaat, maknanya khutbah Jumaat ni dia tak boleh. Faham tak? Dia boleh buat semua yang berkait dengan fardu solat. Faham tak? Sebab sebelum tu kat atas tu dia sebut fardu solat. Dia boleh buat apa yang berkait dengan fardu solat, dan sebenarnya dia dan dalam dia tak sebut tawaf. Dan boleh juga dia buat apa yang berkait dengan tawaf fardu, kecuali khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat ni tak boleh. Dia tak boleh buat. Selain daripada fardu semua dia tak boleh buat. Khutbah Jumaat ni pun dia tak boleh buat juga di sisi Imam Romli. Sebab orang tu dia niat saja aku tayamum untuk solat. Kalau dia tayamum untuk solat saja, maksudnya dia duduk martabat yang kedua. Kan? Ataupun dia niat saja aku tayamum untuk solat jenazah, duduk dalam martabat yang kedua lagi. Kan? Ataupun dia niat dengan tayamum tu untuk tawaf sunat, masih lagi dalam martabat yang kedua. Jadi dia kata dengan tayamum dia tu dia boleh buat semua ni lah. Duduk dalam martabat yang kedua ni. Dia kata dia boleh buat selain daripada ni, selain daripada solat fardu, dan juga selain daripada tawaf. Faham tak? Selain daripada tawaf, selain daripada hak fardu tu semua tak boleh. Kan? Apa yang selain fardu solat yang aini, kecuali khutbah Jumaat. Kecuali khutbah Jumaat di sisi Imam Romli. Jadi dia kata selain daripada yang fardu-fardu kan. Jadi khutbah Jumaat kan dia katakan fardu ain sini kan, fardu solat yang aini. Khutbah Jumaat ni fardu kifayah. Adakah boleh tak? Tak boleh juga. Khutbah Jumaat pun tak boleh. Khilafan Ibnu Hajar, bersalahan dengan Ibnu Hajar. Sebab Ibnu Hajar solat Jumaat di sisi dia bukan duduk dalam martabat yang pertama. Okey, duduk dalam dia di kedudukannya pada kedudukan sunat. Boleh? Apa macam pening kan? Itulah ibarat semalam tu, istabaha bihi ma ada fardis salatil aini. Dia kata harus dengan tayamum tersebut bila dia niat untuk mengharuskan solat atau mengharuskan tawaf ataupun mengharuskan solat jenazah, maka dia telah mengharuskan dengan tayamum itu apa yang selain daripada apa yang selain daripada fardu ain yang aini. Selain daripada fardu ain. Jadi selain daripada fardu ain tu nampak macam termasuk sekali lah khutbah Jumaat ni. Tak, khutbah Jumaat tu tak termasuk. Okey, betul. Seolah-olah khutbah Jumaat ni pun boleh buat jugalah. Jadi dia kecualikan illa khutbatal Jumaat, kecuali khutbah Jumaat di sisi Imam Romli. Di sisi Imam Romli hak ni pun tak boleh juga. Sebab dia masuk dalam martabat yang pertama. Berbeza dengan Imam Romli. Dengan Ibnu Hajar. Okey, boleh tak nak? Apa nanti kita tak faham nanti tanya lain. Kan? Baik, qala al-musannif rahimahullah, as-salisu mashul wajhi. Masuk rukun yang ketiga, menyapu wajah. Qala syarih rahimahullah, al-ma'na anna salisa min furudit tayammumi mashul wajhi. Maksudnya yang ketiga daripada fardu tayamum
menyapu wajah. Wa qad urifa hadduhu fil wudu. Dan sungguhnya telah diketahui had wajah pada masalah wudu. Masalah wudu dia dah terangkan dah had wajah tu takat mana. Kan? Min manabiti sya'ri ra'si ghaliban ila az-zaqan. Lepas tu kalau tulan, kalau ardan minal udhun ila al-udhun. Apa ni, had dia daripada tempat kebiasaan tumbuh rambut atas ni sampailah kepada apa dagu, kan. Lepas tu kalau panjang, kalau lebar daripada telinga sampai ke telinga. Itu had muka yang telah disebutkan pada bab pada fasal wuduk. Okay. Jadi had wajah itulah yang kita kena ratakan debu tanah. Faham? Itulah had wajah yang kita kena ratakan debu tanah. Jadi kita tepuk, kan? Kita tepuk, kan? Lepas tu disunatkan kita takhfif at-turab. Kita hembuh ke, kita tepuk ke, bagi takhfif, bagi menipiskan debu tanah yang melekat di tangan tu. Lepas tu kita sapu muka. Ya. Sapu muka. Okey. Adakah wajib untuk kita sampai ke akar-akar, sampai ke tempat-tempat tumbuh bulu? Jawabnya tak wajib. Wala yajibu isalu turab ila manabiti sya'ri. Tak wajib menyampaikan debu tanah kepada tempat-tempat tumbuh bulu. Wa in khaffa, meskipun tempat-tempat meskipun kita kata bulu-bulu tu tak lebat. Bal wala yundab. Adakah disunatkan pula kalau tak wajib? Bahkan dia kata tidak disunatkan pun. Bal wala yundab. Yang keempat, ar-rabi'u mashul yadaini ma'al mirfaqain. Ya. Apa? Ni tengah nak baca ni. Yang keempat, mashul yadain, menyapu kedua-dua tangan. Kan? Ma'al mirfaqain, beserta dengan dua siku. Ni. Nuruddin ambil. Nuruddin punya. Ni. Ni. Nuruddin. Ambil. Dia duduk bawah. Ambil, dia duduk bawah. Al-makna anna rabi'a min furudi tayammum mashul yadaini ma'al mirfaqaini. Bahasanya yang keempat daripada fardu-fardu tayammum menyapu kedua-dua tangan beserta siku. Wal qadim, dan pendapat qadim. Pendapat Imam Syafi'i yang dulu sebelum dia masuk ke Mesir. Annahu ilal qu'ain. Sapu tu sampai ke pergelangan sahaja. Sampai ke pergelangan ni je. Siapa dia? Siapa? Okey ya. Waqtarahu an-Nawawi, dan telah memilih akan pendapat qadim ini oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Muktamadnya hak jadilah. Hak sekarang ni, hak kita nak mengaji ni sampai ke siku. Ya. Baik, kaifiat dia macam mana? Dia nak terangkan kaifiat wa kaifiyatuhu, dan kaifiat dia, cara dia. Cara dia kata an yada'a asabi'al yusra. Dia letakkan asabi' yusra. Ni, jari-jari tangan kiri. Apa dia? Siapa dia tu? Apa? Siapa? Nuruddin. Rafi. Bukan? Amin. Bukan? Tak ada ni bukan macam ni. Amin kau dia bukan macam ni. Kau ada kelak-kelak sikit. Ya. Boleh. Yang lain Okey. Kaifiat dia macam mana? An yada'a asabi'al yusra. Dia letak jari tangan kiri kecuali ibham. Ibham ni lah.
ibu jari. Ala zuhuri asabi'il yumna. Di belakang, di atas belakang jari-jari tangan kanan. Ni. Okey, jari-jari ini dia letak sini lah. Kan? Letak sini. Okey ya. Baik, siwal ibham. Kecuali ibham. Ibham ni dah dia tak letak sini lah. Kan? Letak jari-jari ya. Okey. Bihaisu la takhruju anamilul yumna an musabbahatil yusra. Di mana jari-jari tangan kanan ni, jari-jari tangan kanan ni tidak terkeluar daripada jari jari telunjuk tangan kiri. Nampak dah ni. Okey. Jadi jari-jari tangan kanan ni dia tak terkeluar pun daripada jari telunjuk tangan kiri. Boleh? Nampak Nampak Amin? Lepas tu wa yumirruha 'alal yumna, dan dia memperjalankan jari-jari tadi tu di atas tangan kanan. Wa yumirruha 'alal yumna ni. Pas sini kan ni bagi jalan gitu. Kan? Lepas tu fa idza balaghal ku', bila sampai kepada ku' ni, ku' kelangan tangan ni, sampai saja kepada ku', dia kata dia suruh genggam dhamma atrafa asabi', ni atraf sampai tepi-tepi jari ni kan. Dhamma asabi' atraf asabi', dia panggil genggam lah. Dia genggam hujung-hujung jari ila hafi dhira', sampai ke tepi lengan. Lepas sini dia genggam, lepas tu dia perjalankan. Wa yumirruha ilal mirfaq, dan dia perjalankan dia sampai ke mirfaq, sampai ke siku. Lepas tu summa yudiru batna kafi, lepas tu dia pusing. Dia pusing batna kafi, tapak tangan dia. Kan? Tapak tangan dia tu dia pusingkan sampailah ke batin. Sampai ke, tadi kan kita dah pusing ni. Sini dikira panggil zahir lengan. Bawah ni kan. Ni kira batin lengan. Jadi dah ada pusing sampai sini. Pusing dia jalan sampai ke siku, tu dia pusing. Untuk dia basuh pula, untuk dia sapu kawasan depan ni pula, batin lengan ni. Pusing. Okey. Lepas tu summa yudiru batna kaffihi ila batni zira'. Kemudian dia pusingkan dia punya tapak tangan dia tu sehinggalah ke bahagian batin lengan, bahagian dalam. Wa yumirruha alaihi, dan dia pun perjalankan dia punya tangan dia tu dalam keadaan rafi'an ibhamahu, dia angkat dia punya ibu jari, rafi'an ibhamahu. Okey. Fa idza balaghal ku', apabila dia sampai kepada ku', lagi kita tunjuk. Fa idza balaghal ku', bila dia sampai kepada lengan, kan, amarra ibhamal yusra ala ibhamil yumna, dia perjalankan ibu jari tangan kiri ke atas ibu jari tangan kanan. Okey. Macam ni. Kan tadi dah letak dah sini. Kan? Dia letak jari-jari tangan kiri di belakang jari-jari tangan kanan. Kan? Tapi jari-jari tangan kanan ni janganlah sampai melebihi jari telunjuk tangan kiri. Lepas tu dia perjalankan, jadi bahagian belakang ni dah tersapu sampai sini, sampai ke pergelangan dia tutup. Okey, lepas tu dia jalankan sampai ke siku, lepas tu dia pusing. Dia pusing. Lepas tu dia pun perjalankan lagi dalam keadaan dia punya ni terangkat. Maksudnya dia tak dia terangkat. Dah sampai ke pergelangan tangan, kan? Jadi dia punya ibu jari tadi yang dia tak gunakan lagi tadi tu, dia perlalukan dekat ibu jari tangan kiri dia tu, dia angkat tu, dia perjalankan ke dekat ibu jari tangan kanan. Okey? Itu kaifiat lah. Kaifiat dia. Boleh je nak pakai kaifiat lain. Kan, ini kaifiat yang dianjurkan lah. Kalau nak ambil, dia nak sapu, tak ada masalah pun. Tak boleh je. Okey?
Lepas tu dia buat benda yang sama dengan tangan kiri dia. Yang tadi lah letak macam tu. Jalan kan, tutup, sing, jalan. Okey. Summa yaf'al bil yusra kadzalik. Dia buat dengan tangan kiri dia, begitu juga. Boleh nampak dia punya kaifiat dia. Kan? Lepas tu summa yamsah ihdah ra'ataini bil ukhra nadban. Kemudian dia sapu salah satu daripada dua tapak tangan dia tu pada salah satu yang lain. Maksudnya dia sapu macam ni lah. Tak? Yamsah maksudnya kita panggil apa ni? Tak payah nak keluar bahasa. Apa? Dia sapulah tangan kanan tangan kiri dia tu. Macam tu. Nadban, sunat je, tak wajib pun. Okey? Sebab apa tak wajib? Li ta'addi fardihima bi darbihima ba'dal wajhi. Kerana telah tertunai kewajipan kedua-dua tapak tangan itu dengan dia menepuk kedua-dua tangan itu selepas wajah. Kan selepas dia sapu wajah tadi, kan dia akan tepuk sekali lagi. Betul tak? Dia akan tepuk debu sekali lagi. Jadi waktu dia tepuk debu sekali lagi tu, kan hak sini bahagian tapak tangan ni apa semua kan dah tertunai kewajipan dia nak kena sapu. Boleh faham? Sebab tu buat macam ni tu sunat, bukan wajib. Faham tak? Sebab tu di sini li ta'addi tu dia nak bagi tahu illah kenapa tak wajib. Dia kata li ta'addi fardihima, kerana telah tertunai kefarduan kedua-dua tapak tangan dia tu bidarbihima, dengan sebab dia menepuk kedua-dua tapak tangan tadi tu selepas dia menyapu wajah. Selepas dia sapu wajah, dia akan tepuk sekali lagi. Dia tepuk sekali lagi, hal tu dah terkira dah, tersapu dah tu. Boleh faham? Lepas tu baru dia guna untuk tempat lain. Okey? Mafhum? Okey. Al-khamisu at-tartibu. Yang kelima, tertib. At-tartibu bainal mashataini. Tertib di antara dua sapuan. Maksudnya dia sapu muka dulu, baru dia sapu tangan. Tak boleh dia sapu tangan dulu baru nak sapu muka. Waktu tu tangan tu tak dikira lah, muka yang dikira. Okay, sebab tertib tu adalah rukun. Macam kita lah, macam wuduk, kita basuh tangan. Lepas kita basuh tangan, kita basuh muka. Basuhan tangan tu dikira tak? Tak dikira. Faham tak? Basuhan tangan tu tak dikira. Sebab syarat dia rukun dia tertib. Al-tartibu bainal mashataini. Al-makna anna al-khamis min furudi tayammum at-tartibu baina mashil wajhi wa mashil yadain. Bahasanya yang kelima daripada fardu tayammum adalah tertib antara sapu wajah dan sapu kedua-dua tangan. Sawa'un kana an hadatsin asghar au akbar. Sama ada tayammum itu kan sebagai ganti daripada hadas kecil ataupun ganti daripada hadas besar. Sama aja. Kan? Jangan dia kata tak, kalau kat hadas besar tak apa, tak tertib. Sebab mandi kan tak wajib tertib. Mandi lah. Faham tak? Mandi. Sekarang ni tayamum. Faham tak? Tayamum ada rukun dia. Walaupun dia ganti mandi. Tapi dia ada hukum dia lah. Faham tak? Jalan hukum dia kena tertib. Faham tak? Walaupun tayamum tu ganti bagi mandi. Sana sikit lagi. Falau lam yurattib, kalau dia tak tertib, bi an masahal yadain summal wajhi. Bi an masahal yadain summal wajha. Kalau dia tak tertib dengan bahasanya dia sapu tangan, selepas dia sapu tangan dulu, kemudian dia sapu wajah, sahha mashul wajhi faqat. Sah sapuan muka sahaja. Okey? Wala yajibu tartibu bainan naqlaini lakinnahu yusan. Dan tidak wajib tertib antara dua naqlah, dua perpindahan debu tu. Tak? Contohnya dia tepuk sekali. Sana. Okay. Dia tepuk sekali. Kan?
Dia tepuk sekali untuk muka. Dia tepuk sekali lagi untuk tangan. Lepas tu hak tangan tu, hak dia tepuk kat hak untuk tangan tu dia sapu muka. Macam tu. Tak? Tak apa, tak ada masalah. Okey, sebab dia bukan wajib tertib pada perpindahan, pada memindahkan debu tu. Wajib tertib pada sapuan. Betul kata at-tartibu bainal mashatain. Tertib pada sapuan, bukan tertib pada memindahkan debu tanah. Kalau dia pindahkan debu tanah tu untuk muka, kan, tapi hak dia pindahkan untuk muka tu dia guna untuk sapu tangan. Tak apa, dia tepuk kanan, belah kanan untuk sapu muka. Muka dia tak sapu lagi, kan. Dia tepuk belah kiri. Lepas tu hak kiri tu dia sapu muka dia. Hak tadi hak belah kanan tu sapu tangan dia. Faham? Jadi tak ada apa ni, dia tetap tertib pada sapuan, cuma pada memindahkan tanah tu tak tertib. Dia faham? Ataupun dia ingat dia dah sapu muka dia, dia pun tepuk untuk sapu tangan dia. Tak? Dia tepuk tu untuk sapu tangan. Rupanya muka dia tak sapu lagi. Kan? Jadi boleh tak hak dia debu tanah tu dia gunakan untuk sapu muka? Boleh, tak ada masalah. Sebab yang wajib tertib tu pada sapuan, bukan pada memindahkan tanah. Wasakatal musannifu an sunanit tayammum wa hiya kasiratun minha, dan musannif diam daripada sunat-sunat tayammum. Dia maksudnya tak sebutlah. Tak sebut sunat-sunat tayammum. Wa hiya kasiratun, dan sunat-sunat tayammum tu banyak. Minha, di antaranya as-siwak. Bersiwak. Wa mahalluhu bila, tempat siwak ni bila? Waktu siwak tu bila? Wa mahalluhu qabla an-naqli. Tempat siwak, yakni waktu kita nak siwak tu adalah sebelum kita memindahkan tanah. Wa tasmiyah, baca basmalah lah, baca bismillah. Wa taqdimul yumna 'ala al-yusra, dan kita mendahulukan anggota kanan atas anggota kiri. Maksudnya sapu tangan kanan dulu, baru sapu tangan kiri. Wal muwalah, dan muwalah. Muwalah maksudnya berturut-turut. Kalau berturut-turut dalam wuduk, apa maksud muwalah? Maksudnya dia membasuh anggota kedua sebelum kering anggota pertama. Kan? Dia membasuh anggota kedua sebelum kering anggota pertama. Ini dia basuh tangan sebelum kering muka. Itulah seterusnya. Dia sapu kepala sebelum kering anggota basuhan tangan, dan dia basuh kaki sebelum kering sapuan kepala. Baik, untuk tayamum macam mana? Tayamum tak pakai air. Tayamum pakai debu. Jadi kita andaikan debu tu air. Tak? Kita andaikan debu tu air lah. Faham? Kalau air, berapa lama nak kering? Tak? Berapa lama nak kering? Kalau kita basuh muka lah. Kalau kita basuh muka, berapa lama nak kering basuh muka tu? Katalah kering mungkin dalam 1 minit ada. Kan? 1 minit. 1 minit kering. 1 minit kering. Okay, jadi dia kena sapu tangan dia, anggota kedua lah, tayamum kan, sebelum berlalu 1 minit. Kalau lepas berlalu 1 minit, dikira tak ada mualat. Itu contohlah, kita andaikan 1 minit. Faham tak? Boleh faham? Tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-muwalah. Jadi sunat tayamum muwalat. Al-muwalatu wa yuqaddirul mamsuha maghsulan, dan dia takdirkan, dia andaikan apa yang disapu itu, dia andaikan itu apa yang dibasuh. Faham tak? Muka dia disapu dengan debu tanah, tapi dia andaikan muka tu dibasuh. Kalau muka tu dibasuh, jadi dia kena basuh anggota kedua sebelum kering anggota pertama kan. Jadi waktu tayamum dia kena sapu anggota kedua sebelum
kering anggota pertama. Maksudnya diandaikan muka tu dibasuh, ambil masa 1 minit. Jadi kalau lebih 1 minit dah kira tak ada mualat lah kan. Jadi dia sapu anggota kedua tu sebelum berlalu 1 minit. Boleh faham? Dia sapu anggota kedua sebelum berlalu 1 minit. Bukan basuh, sapu. Boleh? Boleh faham? Okey. Wa takhfifu turab min kaffaihi, dan menipiskan debu tanah daripada dua inilah tapak tangan dia. Sama dia embuh ke kan, dia ketuk ke. Wa tafriqu asabihi fi darbataini, dan dia merenggangkan lah kan, merenggangkan jari-jari dia. Soalnya dia tak buat macam ni, dia buat macam dia buka, merenggangkan jari-jari dia pada dua pukulan tu, pada waktu dia nak pindahkan debu tanah. Wa tawajjuh li qiblah, menghadap ke kiblat. Wa kullu ma yumkinu maji'uhu huna min sunanil wudu' ghaira taslis, dan semua yang boleh kita datangkan di sini, dan semua yang boleh kita datangkan di sini daripada sunat-sunat wudu' selain daripada taslis. Apa dia sunat-sunat wudu' yang kita boleh datangkan kat sini? Maka disunatkan untuk tayamum. Okey? Kecuali 3. Apa mana? Kecuali meniga. Meniga tak disunatkan. Kan? Tak disunatkan pada tayamum. Okey? Sebab boleh je kita datangkan meniga pada tayamum kan, tapi tak disunatkan di sini. Okey. Wallahu taala a'lam. Kita sambung faslun mubtilatut tayammum. Perkara-perkara yang membatalkan tayamum.